Cikgu, boleh tanya apa kemahiran yang layak untuk pelajar yang gagal subjek Maths? Saya rasa ramai juga adik-adik kita yang menghadapi masalah yang sama ataupun cabaran yang sama di mana subjek Maths mereka ini tidak dapat memenuhi mana-mana program ataupun memenuhi syarat kelayakan untuk mana-mana program yang mereka minati. So kepada anda yang nak sambung belajar dalam bidang kemahiran juga, ada beberapa program di mana anda boleh apply. Antaranya program-program yang ditawarkan oleh Institut Kemahiran MARA ataupun Giat MARA. Dan ada juga program, antaranya adalah program-program kimpalan, pembuatan logam dan juga ada juga program-program yang berkaitan dengan elektrik. So sebenarnya anda boleh je cari program-program ni di UP_TVET di bahagian perdana. Dan kalau anda Math tidak cemerlang ataupun tidak memenuhi syarat mana-mana program, cuba try apply program dekat bahagian fleksi. Di mana di bahagian fleksi banyak program yang anda boleh apply. So semoga anda adik-adik tuan-puan, kalau anda rasa anda tidak layak mana-mana program disebabkan Math gagal, anda boleh cuba. Jangan berhenti untuk belajar, terus cari program yang sesuai dengan diri anda.